Okay guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi hari ni. Okay, hari ni aku nak share macam mana korang nak aktifkan balik spotlight ni. Spotlight ni asalnya dia tak ada colour putih. Daripada kedai ataupun daripada kilang memang diorang dah cabut. Sebab JPJ tak lepaskan untuk warna putih Okay, so macam ni kita nak enable balik. Bagi ada warna putih, dia kat dalam ni je, simple je. Tak sampai 2 minit kita boleh settle. Jom kita tengok. Okay guys, korang tengok ni original datang turun daripada kilang. Okay, ada satu kabel, tengok kat sini, kabel color putih ni dia memang tercabut tau. Okay, sebab tu korang punya spotlight tak ada lampu putih, tak ada blinker. Simple je, korang cari wire ni, dia ada 3 wire macam ni putih, kuning dengan hijau. Sambungkan je balik, sambungkan balik, masuk macam ni. Yang orang tangan kecil senang lah nak buat. Okay, sambungkan balik, dah settle. Dan korang punya spotlight dah boleh pakai.